Selamat sejahtera kepada Puan Mastina. Jadi saya Puteri Sohaila binti Abdullah daripada kelas Bahasa Melayu 2. Jadi pada hari ini saya telah menyediakan rancangan pengajaran harian yang Puan Mastina boleh lihat dalam pautan Google Drive saya, di mana saya telah menyediakan rancangan pengajaran harian untuk murid tahun 5, iaitu saya mengambil tema kemasyarakatan yang bertajuk masyarakat penyayang. Jadi di dalam RPH ini saya telah menekankan lebih kepada kemahiran menulis untuk menepati soalan yang diberikan. Jadi sini juga saya telah meletakkan kemahiran penggabung jalinan, iaitu kemahiran membaca. Di mana kemahiran membaca saya telah meletakkan standard kandungan iaitu 2.2, iaitu membaca, memahami dan menangkul bahan multimedia. Manakala untuk kemahiran menulis saya telah meletakkan standard kandungan iaitu 3.2, iaitu menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Manakala standard pembelajaran iaitu 3.2.1, iaitu membina dan menulis ayat untuk menyatakan pendapat daripada sesuatu bahan multimedia. Manakala objektif pembelajaran pada hari ini ialah murid dapat yang pertama mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 nilai masyarakat penyayang daripada bahan multimedia dengan tepat. Yang kedua, membina sekurang-kurangnya 5 ayat yang lengkap untuk menyatakan pendapat tentang amalan masyarakat penyayang dengan betul. Manakala yang ketiga ialah murid dapat menghasilkan ayat gramatis menggunakan kata hubung yang sesuai dalam penulisan. Jadi di sini saya telah melaksanakan 3 langkah seindaksi dan juga penutup. Assalamualaikum semua murid-murid. Waalaikumsalam cikgu. Okey, baiklah, maafkan cikgu ya, hari ni kita belajar di luar kelas. Sebab apa? Sebab cikgu nak kamu semua menghirup udara segar di luar, okey? Okey. Okey, baiklah. Cuba tengok ni, cantik tak? Cantik. Okey, inilah bahan bantu mengajar yang kita akan belajar pada hari ni. Jadi semua sudah bersedia? Dah. Okey, baiklah. Tapi sebelum tu cikgu nak tanya, semua dah makan ke belum pagi ni? Dah cikgu. Okey, kalau macam tu senanglah kita nak belajar hari ni. Jadi semua semangat tak nak belajar hari ni? Semangat. Jadi pada hari ini, cikgu nak ajar berkaitan tajuk 1, iaitu masyarakat penyayang. Jadi hari ini kita akan lebih berfokuskan kepada kemahiran menulis. Sebab apa? Sebab minggu lepas kita dah banyak membaca. Jadi semua dah bersedia? Dah cikgu. Okey, baiklah. Sebelum tu, cikgu nak panggil siapa yang beruntung pada hari ini. Jadi sebenarnya cikgu dah lama dah perhati murid ni. Dia selalu aktif ketika menjawab. Jadi cikgu nak panggil Rabiatul. Okey, Rabiatul, mari sini. Okey, Rabiatul. Okay, jadi sebelum tu cikgu nak tanya. Kamu pernah tak dengar istilah masyarakat? Masyarakat pernah cikgu. Masyarakat, apa pendapat kamu tentang masyarakat ni apa sebenarnya? Masyarakat ni apa yang saya tahu ialah satu kelompok yang banyak kaum cikgu. Pandai tu jadi. Cuba tengok gambar ni. Nampak tak? Nampak kan? Nampak cikgu. Okey, jadi cikgu nak Rabiatul perhatikan gambar yang cikgu paparkan ni. Apa sebenarnya yang dia nak tunjuk dalam gambar ni? Dalam gambar ni, apa yang saya tengok, masyarakat pelbagai kaum saling menolong antara satu sama lain. Ya, betul. Okey. Jadi dalam gambar ni cuba tengok yang orang depan ni, apa yang dilakukan dengan orang tua ni? Budak sekolah Cina tu dia bagi satu bekal makanan untuk makcik. Wah, pandainya Rabiatul. Jadi cikgu sebelum tu cikgu nak tanya, Rabiatul pernah tak ada pengalaman menolong orang yang memerlukan? Ada cikgu. Bila tu? Bila dan di mana? Masa tu di depan sepagar sekolah ada seorang pakcik ni naik basikal. Kemudian rantai basikal dia longgar time tu. Saya tolong baikikan. Pandainya Rabiatul. Jadi sekarang ni cikgu nak Rabiatul bermain kuis di dalam talian. Rabiatul nak? Nak. Okey, kejap ya. Okey, baiklah. Jadi cikgu telah sediakan pautan QR code. Jadi di sini Rabiatul boleh scan. Dah cikgu. Okey, jadi Rabiatul boleh mula menjawab soalan sekarang berdasarkan soalan
Jadi jawapan dia berdasarkan gambar ni lah, boleh? Boleh. Okey, cikgu bagi masa 5 minit. Okey, silakan. Dah siap cikgu? Wah, pandainya Rabiatul dah siap. Okey, baiklah. Jadi, cikgu nak tanya, Rabiatul suka tak dengan permainan dalam talian tadi? Suka? Sebab Rabiatul suka kan bermain Ya. permainan dalam talian kan? Ya. Betul tu. Okey, jadi seterusnya kita akan pergi ke aktiviti 1 iaitu lawatan galeri. Okey, baiklah murid-murid, tadi Rabiatul dah jawab kita punya permainan talian. Nanti kamu semua bolehlah di rumah bermain lagi permainan talian yang cikgu telah sediakan pautan tadi. Jadi, setelah ini cikgu nak memperkenalkan kamu semua terhadap sesebuah video di mana dalam video ni cikgu nak tunjuklah macam mana dalam video tu ada sikap saling bantu-membantu antara satu sama lain. Jadi semua nak tengok video tu? Nak. Okey, baik semua. Jadi, kita akan lihat dulu video tersebut. Ada yang peramah, ada yang suka melawak, dan ada yang tak pasti jika mereka akan diterima. Budak seorang ni selalu jauhkan diri. Walaupun dengan saya, cikgu dia. Soalan macam ni pun silap juga. Pelajar ni memang lemah dalam bahasa Malaysia. Susahlah. Tapi saya nampak dia ada potensi. Okey semua. Baiklah, semua dah tengok dah video tadi? Dah. Okey, jadi sekarang ni cikgu ingin kamu semua teliti kembali video tersebut. Kamu semua boleh lihat kembali di tablet masing-masing. Video tersebut menceritakan tentang apa. Dan cikgu nak kamu semua berbincang dengan rakan-rakan di sekeliling kamu berkaitan apa nilai murni yang dapat dikenal pasti berdasarkan video tersebut. Semua boleh? Boleh cikgu. Balkis, ni macam mana? Tahu tak? Nilai murni dia. Kan tadi cikgu nak nilai murni dia. Oh, yang tadi tu senang je. Budak tu kan lemah dalam pelajaran. So nilai murni dia mestilah tolong menolong. Kita kena tolong dia. Tolong menolong. Dah. Okey, setakat ni cikgu dah lihat semua murid. Semua murid telah berjaya menulis nilai murni yang mereka dapat. Tapi cikgu paling nampak kumpulan Rabiatul, iaitu Rabiatul dengan Balkis dengan Nurin paling bising dan paling meriah. Tapi cikgu yakinlah mereka sudah siap kerja mereka. Jadi cikgu nak panggil ketua mereka iaitu Rabiatul dulu untuk tulis di hadapan. Rabiatul. Okey, Rabiatul boleh tulis satu nilai murni yang Rabiatul rasa dalam video tu ada. Okey. Cuba Rabiatul eja dan baca apa yang Rabiatul tulis. Nilai murni yang kami dapat, yang pertama, tolong menolong. T-O-T, L-O-N-G long, tolong. M-I-M-N-O no, L-O-N-G long, menolong. Okey, bagus. Jadi apa yang Rabiatul boleh kaitkan tolong menolong dalam video tu? Dalam video tadi, ada seorang murid tu, dia lemah dalam pelajaran dia. Jadi, ada cikgu tu bantu murid tu untuk dia skor dalam akademik dia. Okey, bagus Rabiatul. Jadi cikgu nak kamu tampal tolong menolong ni dekat papan kenyataan kita di sini. Okey, bagus Rabiatul. Boleh duduk di tempat kamu dulu. Terima kasih. Okey, baiklah. Jadi ini merupakan kumpulan Rabiatul, Balkis dan Nurin yang mereka telah tulis. Jadi yang pertama ada tolong menolong, yang kedua ada prihatin, dan yang ketiga ada rajin. Jadi sebenarnya semua nilai murni ni betul dalam video ni. Jadi semua boleh tepuk tangan. Okey, jadi sebelum tu cikgu nak bagi tahu bahawa video ni bukan sahaja melambangkan berkaitan tolong menolong, tapi ada juga nilai murni lain seperti kita kena saling memahami antara satu sama lain. Jika ada orang lain punya masalah, kita kenalah sentiasa mendengar masalah mereka dan membantu apa yang kita boleh bantu. Okey? Jadi, seterusnya kita akan pergi ke pembelajaran seterusnya.
Okey, baiklah. Pada pembelajaran seterusnya, cikgu ada sediakan 5 kad situasi. Kamu semua suka tak tengok kad situasi yang berwarna-warni ni? Suka, cikgu. Bagus ni kamu semua. Jadi di sini terdapat 5 kad situasi di mana setiap kad situasi ni menggambarkan satu keadaan yang berkaitan dengan konsep masyarakat penyayang. Jadi cikgu nak panggil Rabiatun untuk menjadi orang pertama untuk melihat apa sebenarnya yang berlaku dalam kad situasi ni. Ada seorang kawan ni, dia tolong kawan dia yang jatuh basikal. Jadi nilai murni yang boleh saya nampak dekat sini, tolong menolong. Wah, bagusnya Rabiatun. Okey, baiklah. Okey, baiklah. Seterusnya cikgu nak panggil siapakah orang seterusnya, iaitu Balkis. Mari sini Balkis. Okey Balkis, cikgu nak bagi kamu susah lah kat situasi ni. Kamu rasa kamu boleh jawab tak? Boleh, cikgu. Wah, pandai kamu. Jadi, cikgu nak kamu jawab yang ini. Okey. Dekat sini cikgu, saya boleh nampak masyarakat pelbagai kaum. Ada Melayu, ada Cina, ada India. Jadi dekat sini nilai murni yang boleh saya nampak ialah menghormati. Okey, cuba tunjuk kat kawan-kawan kat situasi macam mana. Betul tak kawan-kawan? Mesti betul. Okey, terima kasih. Okey, baiklah. Okey, jadi cikgu sebenarnya tadi Rabiatul dan Balkis telah menjawabkan. Jadi cikgu sebenarnya nak tanya Rabiatul berkaitan kat situasi tadi, apa sebenarnya kepentingan yang Rabiatul boleh dapatkan dalam kad situasi ni? Okey, sini Rabiatul. Jadi kepentingan yang kita dapat daripada nilai murni tolong menolong ni, bila kita tolong kawan kita yang dah jatuh basikal, kita boleh macam bantu dia rawat kecederaan, dan juga sambil tu kita boleh eratkan silaturahim walaupun dia berbeza kaum. Wah, bagusnya. Okey, baiklah. Terima kasih Rabiatul. Sebentar ya. Sebentar. Jadi, di sini tadi kan Rabiatul baru jawab satu kan? Ya. Jadi sekarang ni cikgu nak bagi kamu semua ni latihan yang lagi bagus. Jadi cikgu nak kamu semua bina ayat dalam lembaran kerja yang telah cikgu sediakan. Jadi dalam lembaran ni kita ada terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu subjek, predikat dan penerangan. Kita dah belajar kan subjek dan predikat kan? Dah, cikgu. Ni kalau tak ingat tak tahulah cikgu. Jadi cikgu nak berdasarkan gambar kat situasi, tapi kan ada 5 kan? Jadi cikgu nak kamu semua buat ke-5 kat situasi tu bersama rakan-rakan Rabiatul. Boleh? Boleh. Jadi setiap orang akan mendapatkan satu lembaran kerja ni, dan setiap orang kena beritahu dalam gambar ni apa subjek, apa predikat dan apa penerangan. Jadi bila campur ketiga-tiga ini akan menjadi satu ayat yang penuh dan bagus. Jadi kamu semua boleh buat? Boleh, cikgu. Okey, cikgu bagi kamu masa 5 minit. Salah gambar ni apa Okey, tahu dah. Yeay, dah siap. Pasal aku panggil. Okey Rabiatul, boleh ke depan untuk membaca jawapan kamu? Baik, cikgu. Cikgu, kat situasi nak bawa sekali ke? Boleh Rabiatul, mari ke depan. Baik, cikgu. Okey, baiklah Rabiatul menjadi orang pertama yang dah siap. Memang cikgu bangga dengan Rabiatul. Jadi cikgu, kamu boleh baca daripada ayat 1 sampai ayat 5. Sekali kamu bagi tahulah apa subjek predikat dia. Okey. Ayat pertama yang saya buat, kita perlulah sentiasa mengambil berat tentang khabar berita jiran tetangga kita. Jadi, subjek ialah kita perlulah, predikat ialah sentiasa mengambil berat, dan penerangannya pula tentang khabar berita jiran tetangga kita. Okey, baca lagi satu jawapan. Lagi satu jawapan, ayat seterusnya, kita hendaklah memberikan bantuan tenaga sekiranya melihat jiran sedang dalam kesusahan. Jadi subjek dia, kita perlulah, predikat dia, memberikan bantuan tenaga, penerangan dia, sekiranya melihat jiran sedang dalam kesusahan. Okey, baiklah. Terima kasih. Boleh duduk kembali di tempat. Baik, cikgu. Okey, baiklah. Bila cikgu tengok jawapan Rabiatul ni, memang cikgu senang hati. Sebab apa?
Rabiatul menjawab dengan ayat yang penuh dan juga tiada yang tergantung. Jadi Rabiatul mencukupi ada subjek, ada predikat dan penerangan. Jadi macam itulah cara kita nak membina ayat. Mestilah ada subjek dan predikat dan mestilah kena ada penerangan. Betul tak? Betul cikgu. Jadi selepas ini kamu semua boleh belajar dengan Rabiatul. Lagi berkaitan cara membina ayat. Okey? Jadi sekarang ni kita akan beralih kepada aktiviti seterusnya. Kamu semua masih semangat tak? Semangat! Okey, bagus kamu semua. Dah. Okey, jadi sekarang ni cikgu nak kamu semua bermain aktiviti bersama bahan batu mengajar yang cikgu telah buat semalam tanpa tidur. Jadi semua semangat tak nak main? Saya semangat! Rabiatul nampaknya semangat sangat. Jadi sekarang ni cikgu nak panggil Rabiatul orang pertama. Jadi sini Rabiatul. Okey, baiklah Rabiatul. Jadi cikgu nak kamu pusingkan dahulu roda berputar ini sampai mendapatkan warna yang telah dapat. Yang nak panah ni cikgu Ya betul tu. Pusing sahaja. Hijau. Wow, hijau kan warna kegemaran Rabiatul kan? Ya betul. Okey, jadi Rabiatul boleh ambil batang yang berwarna hijau sahaja. Kesemuanya. Semuanya. Okey, baiklah. Jadi di situ Rabiatul mendapat 3 kan? Ya betul. Okey, baiklah. Jadi cikgu nak kamu di sini susun ikut susunan yang betul. Penduduk lelaki mengecat balai raya. Okey, saya jadi kata hubung. Dah cikgu. Okey, Rabiatul boleh baca tak? Penduduk lelaki mengecat balai raya, manakala penduduk wanita menyediakan jamuan. Wow, pandainya Rabiatul. Seterusnya, cikgu nak Rabiatul cuba teka yang mana gambar yang menggambarkan kata ayat yang telah Rabiatul susun tadi. Boleh? Boleh cikgu. Jadi cikgu akan pusingkan daripada hujung. Ni gambar pertama, gambar kedua. Gambar keduanya ada 2, gambar 3 dan gambar 4. Okey, jadi gambar keberapa yang Rabiatul kata sesuai? Mengikut batang aiskrim tadi, gambar yang sesuai ialah gambar ni cikgu. Balai raya, jamuan. Okey. Baiklah, betul tu Rabiatul. Berdasarkan tadi kan Rabiatul telah dapat mengenal pasti gambar yang sesuai dengan ayat dan juga dapat menghubungkan kata tunggal menggunakan kata majmuk. Betul tak? Betul cikgu. Okey. Jadi seterusnya cikgu nak kamu tulis di kertas ini gabungkan ayat tunggal. Maksudnya Rabiatul tulis dulu ayat tunggal. Okey. Dan tulis juga ayat kata hubung. Setelah itu Rabiatul buat satu ayat yang lengkap yang menghasilkan kata majmuk. Boleh? Boleh cikgu. Okey, baiklah di sini. Ayat yang sama ke ayat lain cikgu? Oh, yang sama. Okey, jadi Rabiatul menulis penduduk lelaki mengecat balai raya manakala penduduk wanita menyediakan jamuan. Jadi Rabiatul, cikgu nak tanya apa kata hubung yang terdapat dalam ayat ni? Kata hubung yang terdapat dalam ayat tersebut manakala. Pandai Rabiatul. Jadi apa yang Rabiatul faham? Ayat ni ayat kata majmuk ke kata tunggal? Ayat majmuk cikgu. Sebab apa? Sebab ayat tunggal digabungkan dengan kata hubung. Jadi ia akan menjadi ayat majmuk. Bagus Rabiatul. Okey, terima kasih Rabiatul. Sama-sama cikgu. Jadi cikgu nak Rabiatul lipat dan masukkan ke dalam kotak. Boleh? Boleh cikgu. Dah. Okey, baiklah murid-murid yang cikgu kasihi sekalian. Jadi tibalah masa yang terakhir sebelum kita akhirkan kelas. Jadi sebelum tu, cikgu mestilah kan setiap kali kelas mesti cikgu akan bertanyakan apa yang kamu rasa. Betul tak? Betul. Jadi di sini cikgu telah sediakan satu kertas refleksi di mana kertas ini ada soalan dan juga ada soalan emosi pada hari ini. Jadi cikgu nak semua murid beratur untuk ambil kad refleksi. Dan setelah menulis kad refleksi tersebut, kamu semua boleh masuk ke dalam pos mini kita yang selalu kita letak. Jadi sehari-hari cikgu baca tau refleksi kamu semua.
Jadi sebab tu cikgu semangat nak ajar kamu semua sebab cikgu hari-hari baca luahan kamu semua. Boleh? Boleh cikgu. Okey, semua beratur sini ambil kad refleksi. Ini Rabiata punya. Rabiata boleh tulis dahulu. Bahan cikgu colourful. Cantik sangat. Sila bulatkan emosi anda hari ini. Gembira. Siapa yang dah siap boleh masuk ke dalam pos magic kita. Okey. Dah siap. Tahniah Rabiata menjadi orang pertama. Okey, sebelum duduk ke tempat masing-masing. Hari ini cikgu sangat gembira kerana kamu semua dapat faham apa yang kita belajar pada hari ini. Jadi, cikgu harap semoga setelah lepas kelas ini, kamu semua boleh membuat latihan di dalam buku tulis. Dan juga cikgu akan lihat apa yang kamu buat pada esok hari. Semua boleh? Boleh cikgu. Jadi sebenarnya jam pun telah menunjukkan waktu rehat. Jadi sampai di sini sahaja kelas kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada kelas esoknya. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Okey, baiklah, seterusnya saya akan tunjukkan bahan bantu mengajar saya yang berbentuk fizikal, iaitu kita panggil sebagai kotak misteri. Jadi di sini memang saya bina untuk warna-warni kerana murid tahun tahap 2 ni lebih suka dengan bahan yang berwarna-warni. Jadi di sini setelah membuatkan roda interaktif, TV interaktif, ada batang aiskrim berwarna-warni dan juga post refleksi untuk pada akhir pembelajaran. Jadi sebenarnya murid bukan sahaja belajar secara hanya pembelajar secara sehala, tapi saya juga menerapkan pembelajaran secara dua hala di mana mereka yang lebih kepada mencari jawapan sendiri. Jadi tapi pada masa sama mereka juga mengalami kegembiraan. Merupakan bahan bantu mengajar dalam talian saya, iaitu saya buat dalam quizzes, dan ini merupakan video daripada YouTube yang saya letak untuk langkah yang pertama. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Semoga Puan Mastina suka akan bahan bantu mengajar saya dan semoga rancangan pembelajaran harian saya lengkap di mata Puan Mastina. Sekian, terima kasih.